Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 25 Mei 2021 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Saya Ivan Tok. Kita saksikan paparan utama malam ini. Kami mulakan dengan situasi COVID-19 yang terus membimbangkan. Hari ini 7,289 kes baharu direkodkan, yang juga kes harian tertinggi sekaligus menjadikan jumlah kes aktif terus meningkat kepada 63,405